Yes, kita ada dapat lihat ramai kawan-kawan kita lah yang bekerja makan gaji, tapi dia orang buat side income kan, side income macam house rental lah, dia sewakan rumah. So dia beli rumah dan dia sewakan semula lah. Maksud ini dalam konteks saya sekarang ialah dia beli dan dia sewakan semula. So katalah dia beli rumah semua sebulan dalam 2,000 guys. So dia kena sewakan lebih daripada 2,000 untuk membolehkan dia mempunyai keuntungan kan. So untuk membolehkan dia mempunyai keuntungan. So kena sewa lebih daripada bulanan bank. So kalau kita kadang-kadang kita nampak macam best dia punya duit masuk bulan-bulan ada je sewakan, tapi kita kadang tak perasan guys. Di sebalik kemanisan tu ada pahitnya guys, ada pahitnya. Seperti salah satu dia ialah capital expenditure ataupun modal permulaan lah. Modal permulaan seperti down payment, lepas tu stamp duty, legal fee, semua banyak kan. Memang RM10,000 guys. RM10,000 bukan tu pada harga rumah lah. So itu satu. Lepas tu let's say kata adalah kos menyediakan rumah tersebut kan. So dia beli mesti rumah tu kosong kan. Rumah tu kosong. Jadi dia ada kos untuk menyediakan rumah tu menjadi macam rumah lah, untuk membolehkan dia sewa. Dia kena siapkan katil, dia kena siapkan meja makan, kitchen cabinet, lampu kena pasang, pipe kena pasang. So sediakan rumah tu seperti rumah yang normal lah, supaya orang senang masuk, tenant masuk, tak perlu nak buat apa-apa, masuk je. Okey, itu kosnya yang lain lah. Ada lagi kos ialah bayar agent fees lah. Bayar agent fees biasanya dia agent ni akan ambil 1 bulan sewa lah. So 1 bulan sewa, so dalam 1 tahun tu dah tak cukup 12 bulan lah. Owner tu dapat duit sewa kan, dah bayar agent. Dia macam let's say agent tu perlukan masa 1 bulan. 1 bulan masa untuk dapatkan tenant. 1 bulan. Lepas tu tenant tu pula kata bulan akan datang atau bulan lagi 1 baru dia boleh masuk. So dah 2 bulan campur agent fee 3 bulan kau. So 3 bulan gap, 3 bulan bleeding guys. 3 bulan sewa ni memang tak dapat collect. So ini adalah kos-kos yang agak membengangkan lah. So sepanjang kos lain sepanjang tenant duduk situ, of course lah ada benda-benda yang akan rosak kan, macam lampu rosak, kipas rosak, pipe bocor, tandas sumbat, whatsoever lah. Kadang-kadang bumbung bocor guys. Itu semua owner kena repair guys. Owner kena keluarkan duit guys. Itu another bleeding ni. Duit bleeding guys. Itu antara kau yang sakit kepala guys. Okay, so kalau dia orang kata passive income melalui sewa ni memang mudah, seronok sangat. So guys, korang kena fikir elok-elok, fikir masak-masak, kirakan segala kos yang tersembunyi, kos yang kemungkinan akan timbul guys. Jadi korang jangan sembarangan guys. Jangan sembarangan guys. So kena dapatkan ilmu sewa ni sangat-sangat penting guys. So kalau korang ada isu-isu pasal sewa, pasal yang menyakitkan hati lah, pasal bisnes sewa ni guys, korang boleh share, boleh komen dekat ruangan komen guys. So guys, jangan lupa follow saya punya account, share, komen, lepas tu boleh subscribe guys. Okay guys, Assalamualaikum.